Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والمؤلف الشيخ داود الفطاني رحمه الله تعالى ونفعنا ببركة علومه في الدارين آمين. Surat 83. Kita jauh yang paling atas 83. Jika orang yang tauhid Allah melakukan aslah ataupun afdal, tiadakah engkau lihat, tidakkah engkau perhatikan? Ditanya, seseorang nak tekan kita suruh jawab. Tidakkah engkau lihat? Ya, tidakkah engkau perhatikan? Orang bagi bentuk pertanyaan, tapi nak tekan kita ni suruh mengaku. Tidakkah engkau lihat? Ya, bahkan kami lihat. Orang lain kalau kita mengaji kaedah istifham namanya. Istifham takriri. Namanya istifham takriri. Hamdul mukhattab ala al-iqrar. Istifham takriri. Hamdul mukhattab ala al-iqrar. Tidakkah engkau lihat? Tidakkah engkau pernah perhatikan? Bahkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah ditakdirkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah takdirkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segala sahabatnya dan segala sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat sahabat Nabi 200,000. Satu riwayat sahabat Nabi 124,000. Ada riwayat kata Imam Adi sahabat Nabi 200,000 banyaknya. Nabi Haji Wada, sahabat berimpun kepada Arafah. Atau orang bagi ada 124,000 kata setengah 200,000. Kita punya sahabat tak ramai macam ni lah. Pasal kita orang biasa-biasa lah. Allah SWT menakdirkan Nabi Muhammad SAW dan segala sahabatnya, sahabat Nabi. Allah takdirkan apa? Ditakdirkan bahawa tidur mereka itu, Nabi Muhammad dan juga sahabat, tidur mereka itu sepanjang malam. Tidur sepanjang malam. Hingga mana? Hingga naik matahari. Naik mana terbit. Hingga naik, hingga terbit matahari. Kalau terbit matahari, orang panggil waktu syuruk. Habislah subuh lah. Subuh dah habis dah. Tertidur Rasulullah SAW. Tertidur para sahabat radhiyallahu anhum. Tidur sepanjang malam.
di dalam medan peperangan. Balik medan peperangan. Sehingga mana mereka tidur sehingga naik terbit matahari waktu syuruk, isyarat habis dah waktu subuh. Pada setengah asfarnya, asfar mereka itu, asfar perjalanan. Pada setengah asfar, pada setengah musafir perjalanannya mereka itu. Hingga luputlah akan mereka itu Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum luput semayang malam, semayang tahajud pun luput, dan semayang fajar, semayang fardu subuh pun luput. Dan padahal wawhal, dan padahal dan sedangkan semayang afdal daripada tidur. Sedangkan semayang itu kan lebih afdal, lebih utama. Afdal semayang lebih afdal, lebih utama, lebih afdal utama daripada tidur. Bilal pun dah azan, as-salatu khairum minan naum. Suruh bangun tidur. Semayang lebih baik bertidur. Tapi dah tak terbangun, macam mana? Kunci, jam kunci dah. Kunci 5-6-7 kali. Dan pesan dah. Juga tersedak. Itu orang panggil, walaupun terkadang semayang lebih afdal daripada tidur. Kadang dibanding semayang lebih afdal tidur. Tapi bila kita tafwid, ni cerita tafwid, pasrah. Bila kita serahkan pekerjaan per Tuhan, kita nak tidur malam, kita doa. Kita baca doa, kita baca kursi Fatihah 3 kul, kita pasrahlah, ya Allah, aku niat nak bangun malam. Kemudian terus nak bangun tahajud, kita pun tidur pasrah. Tiba-tiba kita dah pasrah, adakah Allah bagi yang afdal ataupun yang aslah? Persoalan dulu kan, persoalan bila kita sudah tafwid pasrah pekerjaan pada Allah, adakah sudah semestinya Allah berikan benda yang afdal lebih utama ataupun benda yang aslah lebih patut? Bila kita sudah serahkan pekerjaan pada Allah pasrah tafwid, Allah terkadang memberikan kita perkara yang aslah lebih patut. Bukan semesti Allah berikan kita bila dah serah tasbih, adakah mesti Allah berikan perkara lebih afdal? Afdal dan aslah mana lebih utama? Afdal lebih utama, aslah lebih patut. Bila kita dah taufik pasrah pekerjaan pada Allah, terkadang Allah letakkan kita pekerjaan yang aslah lebih patut. Walaupun afdal itu lebih baik daripada aslah. Seperti kisah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tertidur sepanjang malam, tahajud pun tak dapat, subuh pun terlepas. Sedangkan kita mengetahui semayang lebih afdal daripada tidur. Tentu dah semayang lagi baik daripada tidur, tentu. As-salatu khairum minan naum. Itu dah. Kenapa demikian? Kenapa Allah melakukan demikian? Allah letakkan mereka ini pada makam aslah, bukan pada makam afdal, bukan pada tempat afdal. Sedangkan Nabi sahabat, mereka bukan tidak serahkan, mereka dah tafwid. Mereka sudah serahkan urusan kepada Allah. Tak ada dah orang yang paling afdal, zaman yang paling afdal, manusia yang paling mulia. Itulah. Dan zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, khairul qurun qurni, summal lazina yalunahum, summal lazina yalunahum. Ini kena Allah melihat aslah itu, orang panggil aslah itu lebih layak daripada afdal. Sebab Allah lebih mengetahui keadaan diri seorang hamba. Bila Allah lebih mengetahui, maka Allah letakkan aslah itu lebih layak daripada afdal. Kalau kita hisap tengok, sedangkan Nabi Rasul tak pernah mengerjakan perkara yang haram, tak pernah mengerjakan perkara makruh, tak pernah mengerjakan khilaful aula. Khilaful aula itu benda yang
rendah sikit daripada makruh. Kita jangan bandingkan dengan Nabi. Aku tak bangun subuh pun, Nabi pun tak bangun. Nabi seumur hidup sekali dia. Seumur hidup 63 tahun, sekali dia tak bangun subuh. Kita tahu kali dia tak bangun subuh. Di sisi Rasulullah, itu hukumnya wajib. Di sisi Nabi, tak bangun itu wajib sebab nak mengajarkan kepada umat. Bila tengok, kita hitung, kita hisap, jumlah maslahat kebaikan lebih banyak lagi. Kalau kita tengok, kenapa awal pelakukan Rasulullah dan sahabat tak bangun? Sedangkan sembahyang lebih afdal lebih tidur. Itu namanya aslah. Bila kita hisap tengok, rupanya aslah lebih banyak lagi. Kelebihannya lebih banyak. Orang panggil, yang pertama Rasulullah nak menyampaikan pergi ke umat, kalau tertidur tak berdosa. Tak berdosa. Kalau sengaja tidur, dia berdosa. Dah bangun dah, pukul 6, tidur balik. Itu berdosa. Dia dah bangun. Ni tak terbangun langsung. Tak tersedar pun langsung. Bermakna kalau tak semayang sebab tertidur, hukum syarak ada tak berdosa. Tak berdosa apa? Kemudian Nabi nak mengajarkan kepada kita macam mana cara nak qada sembahyang. Adakah wajib segera ataupun tidak wajib segera? Kan Nabi suruh azan. Dituntutkan walaupun kita tak sembahyang qada, adakah dituntutkan azan? Sama juga tu azan. Cuma jangan azan kuat-kuat lah. Kita sembahyang kat rumah nak sembahyang qada, dituntut juga azan, dituntut juga qomat. Cuma jangan azan kuat-kuat, jangan pelik. Pukul 10 pagi azan, pasal apa sebelah ni? Sembahyang qada apa ni? Tapi jangan kuat lah. Atau Nabi nak tunjuk kepada umat macam mana cara nak qada sembahyang kalau terlepas. Ini orang panggil aslah. Allah lebih mengetahui daripada afdal. Bila kita dah serahkan pekerjaan taufik, adakah confirm dapat benda yang paling terbaik afdal? Tak mesti. Tak mesti. Terkadang Allah berikan aslah lebih betul. Dan terkadang ditakdir bagi hamba. Dan terkadang ditakdir Allah SWT, Allah takdirkan bagi hamba yang kaya. Allah takdirkan hamba ni kaya. Bukan sekadar kaya, lagi diberi nikmat dalam dunia. Ada orang kaya tapi orang tak nikmat, sakit pula. Ada orang kaya tapi makan pun tak boleh nak sedap, penyakit kecil manis darah tingginya. Ada kaya tapi diberi nikmat dalam dunia, makan pun boleh, nak jalan pun boleh. Atau dia katakan Allah takdirkan bagi hamba yang kaya lagi diberi nikmat dalam dunia. Dan padahal dan ini orang hal. Kalau kita ngaji kaedah, jika tu zaidah, waw tu wa'id, kalau Arab wa'id, waw tu wawahal, in zaidah, jika tu zaidah. Allah takdirkan terkadang hamba yang kaya lagi diberi nikmat dalam dunia. Dan padahal jika ada ia fakir, lebih afdal. Mana afdal antara kaya dengan fakir? Kebanyakan ulama sebut fakir lebih afdal daripada kaya. Kebanyakan ulama. Tapi tak muafakat semua. Ulama berselisih. Ulama tasawuf berselisih. Mana lebih afdal? Antara kaya dan fakir miskin lebih afdal. Kata Imam Al-Ghazali, fakir itu lebih afdal daripada kaya. Kata Syekh Abu Hasan Ash-Shazili, kaya lebih afdal daripada miskin. Ulama berselisih. Cuma kebanyakan ulama tasawuf, mereka mengatakan fakir lebih afdal daripada kaya. Tapi tak salah kalau kita nak pegang kaya lebih afdal daripada fakir. Seperti siapa? Syekh Abu Hasan Ash-Shazili, guru kepada guru Imam Ibn Athaillah Al-Iskandari. Kita hikam. Guru dia Syekh Abu Hasan Ash-Shazili, dia mengatakan kaya lebih afdal daripada fakir.
Jalanan Imam Al-Ghazali, fakir lebih afdal daripada kaya. Kalau kita himpunkan kalau kita himpunkan semua ulama-ulama tasawuf, kebanyakan mengatakan fakir lebih afdal daripada kaya. Allah takdirkan, terkadang Allah takdirkan seorang hamba ini dalam dunia kaya. Bukan sekadar kaya, bahkan diberi nikmat. Walaupun antara fakir dengan kaya, fakir lebih afdal. Kita dah serahkan urusan kepada Allah. Kita dah tauhid pasrah, minta Allah jadikan kita orang yang terbaik. Tiba-tiba awal letakkan kita orang kaya. Sedangkan fakir lagi afdal. Tapi awal letakkan kita orang kaya, lagi diberi nikmat. Itu menunjukkan aslah. Tak mesti awal letakkan kita pada yang afdal. Terkadang awal letakkan kita pada yang lebih patut. Aslah orang panggil. Dah terang urusan. Aku dah niat. Dah serah dah urusan kepada Allah. Ini aku menjaga sebulan lah. Nak untung ke nak rugi ke. Yang penting kita dah berusaha. Tiba-tiba Allah berikan keuntungan kekayaan. Walaupun fakir terlebih afdal daripada kaya, Allah letakkan hamba itu kaya, lagi dia bernikmat, itu menandakan aslah namanya. Kenapa? Walaupun fakir lebih afdal daripada kaya, sebab Allah lebih tahu. Dan Allah lebih tahu. Barangkali kalau Allah jadikan hamba itu miskin, barangkali tak sabar dia. Walaupun fakir lebih afdal, tapi Allah lebih tahu keadaan hamba dia. Kalau Allah letakkan hamba itu fakir, barangkali tak sabar dia. Membina-bina pada manusia. Sebab tak Allah letakkan hamba ini menjadi orang kaya, tapi kaya tak sombong. Kaya yang tidak sombong, orang kaya yang bersyukur, itulah aslah. Dan ditakdirkan, dan terkadang ditakdirkan Allah SWT, Allah takdirkan baginya, bagi seorang hamba, masyghul, bersibuk, berbimbang dengan anak buahnya. Terkadang Allah takdirkan seorang hamba ni duk sibuk ghalib dengan apa? Nak menguruskan anak buahnya. Dan isi rumahnya anak isterinya. Dalam serumah duduk dengan adik-beradik. Dekat dalam rumah dia ada ibu ayahnya, ada anak isterinya, sibuk untuk menguruskan anak isteri dia. Sibuk untuk menguruskan anak saudara dia. Dan padahal, dan sedangkan jika Allah bersunyi bagi ibadat, bagi Allah, itu lebih afdal. Sedangkan kalau dia bersunyi, yakni Allah bersunyi diri dia. Dan padahal jika Allah bersunyi diri, bagaimana kerana? Kalau dia bersunyi dirinya, kerana nak ibadat bagi Allah, itu lebih afdal daripada dia masyghul, menyibukkan diri nak menguruskan keluarga dia. Kalau dia bersunyi uzulah ibadat, lebih afdal daripada dia menguruskan keluarga. Terkadang begitu. Kita nak sunyi ibadah dengan kita nak uruskan keluarga, lebih afdal kita bersunyi. Tapi Allah letakkan hamba ni untuk masyghul berbimbang untuk menguruskan keluarga dia. Seorang hamba dia minta doa dengan Allah SWT. Dia doa dengan Allah. Dia minta Allah pilihkan mana yang terbaik untuk diri ni. Dia ada pilihan. Dia ada adik-beradik. Contoh dia ada adik-beradik. Nak orang lain jaga pun boleh. Adik-beradik dia ramai. Mungkin adik-beradik dia sakit. Dia doa dengan Allah. Ya Allah. Minta Allah pilihkan jalan yang terbaik. Dia nak bela adik-beradik dia ke, atau orang lain nak bela adik-beradik dia. Tiba-tiba awal letakkan dia kena jaga adik-beradik dia. Sedangkan kalau dia ibadah dengan Allah bersunyi, lebih afdal daripada dia nak menguruskan keluarga. Itu dikatakan aslah, terkadang lebih daripada afdal. Dan Allah lebih mengetahui.
Kaya dah habis dah. Ini masalah lain lah. Ini nak cerita bila kita tauhid pasrah kepada Allah, tak mesti Allah berikan kita benda yang afdal. Terkadang kita dah pasrah, kenapa dapat benda aslah? Kan? Sebab Allah lebih mengetahui keadaan seorang hamba dia. Kadang saya beli tu walaupun ramai tapi kan lindung-lindung katanya bersembunyi ibadat lebih afdal kan daripada tahu pasal akhlak, tahu pasal keluarga. Tapi ada juga keluarga tu bukan dekat ini asyik nak beribadatnya family tak ada macam mana tu. Mereka sangka afdal lebih daripada aslah. Itu tersilapnya. Kita mengetahui kalau perbandingan dua, afdal memang lebih baik daripada aslah. Tapi bila kita dah tauhid pasrah pada Allah, terkadang kita dah serah, Allah letakkan kita pada aslah lebih lagi daripada afdal. Sebab Allah lebih mengetahui. Jadi kita teruskan. Teruskan. Dulu baik. Kita pelihara keluarga pun baik, kita ibadat pun baik. Dari mana lebih afdal? Ibadat pada Allah lebih afdal. Tapi kita tak mengetahui. Kita tak mengetahui. Kalau aku ibadat, aku tak jaga adik-beradik, belum tentu ibadat tu Allah terima. Belum tentu. Itu Allah lebih tahu keadaan seorang hamba. Bila kita dah tauhid pasal urusan, Allah letakkan. Allah letak pasti baik. Bila Allah pilih pekerjaan untuk hamba, pasti baik. Cuma baik tu adakah aslah ataupun afdal. Di sisi manusia, afdal lebih baik. Di sisi Allah, Allah lebih tahu. Bila Allah pilih, terkadang Allah tak pilih yang afdal. Allah pilih untuk kita yang aslah. Itu lebih betul. Amal muta'adi lebih daripada amal lazim. Maka bahawasanya ia Allah Subhanahu wa ta'ala itu, Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan segala hambanya khabirun, yang amat mengetahui. Kalau alimun mengetahui, kalau khabirun mengetahui yang zahir dan mengetahui yang batin. Itu khabirun. Allah tahu dulu, sekarang, yang kemudian, yang zahir pun Allah tahu, batin isi hati hamba pun Allah mengetahui. Lagi pula Allah tu basirun dengan segala hamba. Allah tu yang melihat. Dan ini terkadang Allah takdirkan kaya, tapi sedangkan fakir lebih afdal. Terkadang Allah takdirkan kita masyhur, uruskan keluarga, walaupun lebih afdal ibadat. Dan ini adalah ia seperti khabar dia, seperti itu orang khabar. Dan ini masalah adalah ia seperti barang yang ada bagi tabib. Tabib itu doktor lah. Dulu bagi tabib. Orang kata doktor bagi bomong. Dah jumpa bomong belum? Kalau kita duduk Kelantan, kalau sakit kata, dah jumpa bomong belum? Kita orang KL, bomong apa? Maksudnya doktor. Kelantan dia kata doktor. Kalau bomong doktor. Ini tabib kan. Dia kata seperti barang yang ada bagi tabib doktor yang cerdik. Kita sakit, pergilah jumpa doktor tabib. Doktor pakar lah, pasal cerdik. Cerdik tu pakar lah, ahli bidang ni. Lagi nasih, lagi doktor tu suka bagi nasihat. Dia tahu dan dia akan nasihatkan kita. Macam mana penyakit ni, keadaan macam mana penyakit kita, ubat dia apa, atau doktor suka bagi nasihat. Doktor tabib yang kita jumpa tu memilih bagi orang yang sakit
akan air gandum syair. Isyarat orang panggil bila datang penyakit, doktor tu bagi ubat. Doktor bagi ubat tu air gandum syair. Gandum syair ni ibarat ubatnya pahit lah. Lazim dan air gandum syair, orang bagi ubat tak sedar dan pahit lah. Dan padahal jika air sakar, air gula itu afdal dan lebih baik. Kalau air gula manis kan ada ubat doktor bagi manis. Kalau ubat budak-budak manis dia bagi. Kalau budak-budak ubat pahit dia bagi, tak ada makannya. Yang doktor bagi ubat manis, orang yang besar, orang tua-tua ni bagi pahit-pahit ni ubatnya. Kita sakit jumpa topik doktor bagi ubat air gandum syair. Dan padahal jika air sakar itu afdal, mana lebih afdal, air manis ke, air yang manis ke, air yang pahit? Tak tentu air yang manis lebih afdal. Tapi doktor bagi air pahit, air gandum syair. Yang doktor bagi kita tu ubat yang pahit. Sedangkan afdal pahit manis, manis lagi afdal. Dan jika air sakar itu afdal, dah lebih baik bagi barang yang diketahui. Umum kita tahu manis pahit, dan tentu manis lagi sedap. Manis lagi afdal. Bahawasanya membaik bagi penyakitnya pada air syair. Doktor lebih tahu. Kalau bagi air sakar ni, penyakit lagi teruk tambah. Maka doktor pun bagi air gandum syair. Syair itu gandum lah, sejenis tepung. Sejenis tepung. Tepung syair. Orang sakit, oleh kebiasaan, dia akan serahkan urusan penyakitnya pada doktor. Kita yang penting baik. Kita yang penting kepada doktor nak sihat, nak sembuh. Apa dia cakap, kita percayalah. Doktor bagi air ubat yang pahit. Dan kita pun ikutlah. Sebab kita percaya, kita yakin dia memang ahlinya. Dia lebih tahu penyakit kita. Sebab kita nak sembuh saja. Tiba-tiba doktor bagi ubat pahit pula. Ubat pahit lah dibagi. Sedangkan ubat manis pun ada. Ubat manis pun boleh jadikan ubat. Yang ubat pahit pun boleh jadikan ubat. Tapi doktor lebih mengetahui penyakit kita mana ubat yang lebih bermanfaat. Doktor lebih mengetahui. Demikianlah Allah SWT. Samalah. Bila kita serahkan urusan pada Allah, taufik orang yang pasrah, Allah lebih tahu. Allah lebih tahu mana terbaik untuk kita. Kaya ke fakir, sedang ke susah, sihat ke sakit, Allah lebih tahu. Walaupun afdal itu fakir, tapi terkadang Allah berikan kaya. Walaupun afdal sunyi beribadah, tetapi terkadang Allah berikan sibuk menguruskan keluarga. Aslah orang panggil. Allah lebih tahu, maka Allah akan pilih yang mana paling terbaik untuk hamba dia. Macam doktor. Begitulah orang panggil perbandingan. Bila kita sudah taufik, kita pasrah. Ya Allah, aku serahkan urusan kepada Engkau. Seumpama kita jumpa tabib doktor, sakit dah. Apa doktor nak buat, buatlah yang betul sihat. Nak cucuk jarum ke, nak masuk air ke, nak tahan buat 2 minggu ke, kita ikut je lah. Demikianlah Allah SWT. Dan maksud bagi hamba itu sentosa. Apa tujuan hamba dia? Tujuan maksud hamba nak sentosa selamat daripada kebinasaan. Tujuan nak sihat dia. Bukan nakkan kelebihan. Bukan kelebihan, bukan nak kelebihan, bukan. Bukan dan kemuliaan dan bukan nak kemuliaan. Yang penting nak sihat, nak selamat. Bukan nak kelebihan, tidak. Bukan nak kemuliaan pun tidak. Dan bukan nak kelebihan dan kemuliaan serta fasad, rosak dan kebinasaan, tidak. Tujuan hamba hanya nak sentosa selamat daripada kebinasaan. Bukan nak kelebihan tapi ada fasad, tidak. Bukan nak kemuliaan tapi ada kebinasaan. Buat apa? Dapat kelebihan
Tapi penyakit pun bertambah. Kita nak selamat. Maka jika ditanya orang pada soal, adakah ada orang yang mufawwid, orang yang menyerahkan urusan pada Allah? Taufik dah tu. Adakah ada orang yang taufik itu dapat ikhtiar, mempunyai pilihan? Dibuatkan pertanyaan, orang yang taufik pasrahkan pekerjaan pada Allah, adakah dia memperoleh pilihan? Dia ada pilihan tak? Itu dikatakan dapat ikhtiar, mempunyai pilihan pada yang dipilih. Boleh tak nak pilih? Itu satu persoalan. Oleh kerana kita dah serahkan pekerjaan pada Allah, kita dah taufik, adakah boleh kita nak memilih-pilih? Boleh tak kita nak pilih-pilih? Satu persoalan. Perkara dah serah dah. Bila kita serah, kita tak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana mudarat, mana manfaat. Yang baik, yang wajib tentu baik. Itu tidak ada taufik pasrah. Yang haram tentu buruk. Itu tidak ada taufik. Yang tak tentu baik buruk, itu kita taufik. Minta kaya, minta panjang umur, minta sihat, itu kita kena taufik. Sebab kita tak tahu baik atau buruk. Persoalan, boleh tak kita nak pilih? Persoalannya, boleh tak kita nak pilih? Dah serah ada urusan pada Allah. Adakah boleh kita nak pilih? Itu dibuat pertanyaan. Maka ketahuilah olehmu, ya, maka aku nak jawab. Ketahuilah olehmu, hai orang yang bertanya, bahawasanya yang sahihnya, bahawasanya kaul yang sahihnya pada ulama, menurut ulama kami, ulama tasawuf, kaul yang sahih pada ulama kami, menurut ulama tasawuf kami ini, bahawasanya adalah ia adalah orang yang taufik itu ikhtiar, boleh pilih. Walaupun kita dah serahkan urusan pada Allah, boleh mempunyai pilihan. Adalah ia ikhtiar, yakni yang dipilih. Boleh nak memilih, boleh, tak salah. Dan tiada cedera pada taufiknya, tak cedera pun. Bila kita nak pilih, tak cedera pun pada taufik, tak cedera. Kita dah pasrah, tiba-tiba nak pilih, tak salah. Aku doa daripada Allah, minta Allah berikan jalan yang terbaik. Tapi aku nak pilih lah antara fakir dengan kaya, aku nak pilih kaya lah. Adakah salah nak pilih? Tak salah. Tak salah. Kita nak pilih tak salah. Walaupun kita dah serahkan urusan pada Allah. Adakah cedera pada taufik? Kata dah serah urusan. Tapi nak pilih, tak cedera pun. Kita dah pasrah taufik, tak cedera pun. Jadi yang demikian itu, yang demikian tak mencederakan pilihan pada taufik itu, bahawasanya kerana bahawasanya makna padanya orang panggil hikmah. Kerana bahawasanya makna ni hikmah padanya pada ikhtiar, hikmah pada pilihan itu, apabila ada baginya orang yang taufik itu salah, ia ada baginya baik pada mafdul, pada kurang tu. Apabila ada bagi orang yang taufik baik pada kurang, salah baik, mafdul kurang. Apabila ada bagi orang taufik itu baik pada kurang itu, maksudnya apa? Yakni ada kebaikan pada yang kurang itu. Ada kebaikan pada yang kurang itu. Orang yang taufik, orang yang sudah menyerahkan, pasrahkan urusan kepada Allah, dia dah taufik dah, dia masih mempunyai pilihan. Boleh. Dia masih mempunyai pilihan. Pilihan ini tak menyebabkan cedera, cacat cedera pada taufik, tak cacat. Boleh pilih.
Kerana orang yang tauhid serahkan urusan pada Allah, dia mempunyai perkara yang bagus dalam keadaan yang diutamakan. Aslah dan afdal. Itu kena ingat. Ada aslah atau afdal. Dia punya perkara bagus dalam keadaan yang diutamakan. Keadaan yang lebih utama itu menjadi orang yang tauhid, ingin mendapatkan daripada Allah. Kiranya dia memberikan seberapa yang lebih utama untuk dirinya. Seboleh-boleh kita nak yang lebih afdal, lebih utama. Okay? Seboleh-boleh begitu. Okay? Bermakna tak salah kita dah serahkan urusan pada Allah. Tak salah kita nak pilih. Okay? Orang bagi tetap pilihan itu dikatakan pilihan yang baik. Itu tidak salah. Okay? Sihat dan sakit, kita nak pilih mana? Kita nak pilih sihat. Okay? Tiba-tiba Allah jatuhkan kita ada penyakit. Ya Allah, aku serahkan pekerjaan pada Engkau. Pasal kita tak tahu mana lebih baik untuk kita, sihat ke sakit. Tapi kita nak pilih sihat, kita pun pergi berubat. Salah, kita pilih. Tak salah. Tak salah. Walaupun kita dah serah, ada kena duduk rumah lah, awak dah jadikan aku pergi sakit, mau jalan. Pun tak salah juga. Berubat tu hukumnya sunat. Kita berubat hukumnya sunat saja. Dan nak ubat pun boleh. Nak ubat pun boleh. Kita serahkan, ya Allah, aku serahkan urusan diriku kepada Engkau. Tapi kita nak pilih sihat lah. Kita pergi hospital. Adakah mencederakan tauhid pasrah kita? Tak cedera. Sebab kita ada aslah. Dan ada aslah orang panggil. Walaupun ada afdal, jangan lupa ada aslah yang lebih patut. Itu maksudnya begitu. Tidak salah kita nak memilih. Nak pilih umur panjang ke, nak pilih umur pendek. Kita pilih umur panjang, kita berdoa. Tak salah. Kita dah serah, aku serah pada Engkau, ya Allah, urusan. Tiba-tiba kita pilih doa umur panjang pun tak salah. Tidak mencederakan tauhid, tak rosak pun urusan pasrah kita pada Allah. Atau dia kata, cuma ayat ni susah sikit lah. Dia kata, solat tu baiklah. Mafdud tu kurang. Mafdud tu kurang. Apabila ada baginya solat baik pada mafdud, pada kurang. Maksudnya apa? Yang ada kebaikan pada yang kurang. Dalam yang kurang, barangkali ada kebaikan dia. Seperti banding dia. Ada banding seperti bahawasanya orang yang sakit berkatalah orang sakit. Orang sakit ni kata bagi topik doktor. Apa kata orang sakit itu doktor? Jadikanlah dalam ubatku, kata sakit ni, wahai doktor, engkau bagilah ubatku ni air sakar, ubat yang manis-manis. Kalau ubat demam tu bagi yang manis-manis. Contoh kan, kita jumpa doktor, kita beritahu doktor, saya kalau nak doktor nak bagi ubat manis-manis. Jangan bagi yang pahit-pahit, tak sedap, tak makan. Jangan bagi air gandum syahir, pahit, kata pesakit kepada doktor. Apabila ada bagiku solah, apabila ada bagiku kebaikan, sihatlah. Apabila ada bagiku solah kebaikan, maksud kebaikan itu sihat. Asal mana solah ni kebaikan, maksud kebaikan itu sihat. Dia jumpa doktor, doktor kalau boleh bagi ubat yang manis-manis. Tak nak ubat yang pahit dan payah. Apabila ada bagiku ni sihat, solah sihat, pada keduanya, kalau ada pilihan, ubat manis pun boleh. Ubat pahit pun boleh. Kan ubat kan banyak. Kadang tak baik demam, doktor datang sekali lagi, doktor tukar ubat. Batuk dah sebelah tak baik, jumpa lagi doktor yang sama, tukar pula ubat lain. Bila ada banyak pilihan ubat, kita pun bagi doktor, bagi yang manis. Tak nak yang pahit. Ubat manis pun boleh sembuh. Ubat pahit pun boleh sembuh.
supaya hasil, supaya mendapatlah bagiku kelebihan, yakni keutamaan, afdal, dan kebaikan, yakni aslah, kesihatan. Dapat keduanya daripada ubat manis, ubat pahit. Dia nak dapatkan afdal dan juga aslah. Kan? Dan dapatkan daripada kedua ubat tadi, ubat sakar, ubat yang manis, ubat air garam syai, ubat yang pahit. Kan? Ada dua jenis ubat. Kan? Ada dua jenis ubat, satu manis. Kan? Kita makan madu kan manis. Kan? Satu lagi orang panggil ubat yang pahit. Kan? Kalau makan bakawali pahit. Kan? Makan bakawali kan pahit. Pokok macam bergerutu, berduri sikit. Pokok bakawali pahit. Untuk orang yang darah tinggi kecil manis. Macam akar, macam batang ni, macam pucuk ubi. Batang dia macam pucuk ubi. Bukan dia hadir batang pokok macam pucuk ubi. Bakawali pahit, bukan pahit. Pahit sangat. Dia macam bonjol-bonjol. Bakawali. Macam bonjol-bonjol. Atau bakawali. Dulu ubat boleh menyembuhkan. Ubat manis pun boleh sembuhkan. Ubat pahit pun boleh sembuh. Tiba-tiba kita jumpa doktor, kita minta dengan doktor nak ubat yang manis. Tak nak ubat pahit. Makan telan bakawali yang ubat pahit sangat. Ubat manis pun boleh sihat. Ubat yang pahit pun boleh sihat. Tapi kita nak buat pilihan. Kita nak pilih minta doktor ubat yang manis. Untuk apa? Mudah-mudahan kita sihat, kita bertambah syukur, boleh mengerjakan amal ibadah. Nasihat, syukur, kemudian boleh mengerjakan amal ibadah. Itu pun baik. Ya, tak merosakkan orang panggil yang kita serahkan usaha pada Allah, taufik tak rosak. Dan tak rosak. Kita nak pilih, itu boleh. Itu bandingannya. Maka demikianlah hamba bila memohonkan Allah SWT, dimohonkan bahawasanya agar bahawasanya Allah menjadikan salahnya itu, Allah menjadikan kebaikan diri hamba itu pada barang, iaitu barang itu afdal, lebih utama. Dalam salah ada afdalnya. Tak salah kita nak minta dengan Allah begitu. Tak salah kita nak minta doa dengan Allah begitu, tak salah. Ya Allah jadikan aku panjang umur, tak salah. Jangan lupa supaya pun lebih taat beribadat kepada-Mu, tak salah. Dan jadikanlah sebab, kita minta Allah jadikanlah sebab, berikanlah sebab baginya, bagi hamba. Pada demikian itu, demikian afdal. Supaya berhimpunlah bagi hamba itu kelebihan, maksudnya afdal, keutamaan. Dan kebaikan aslah. Kita dah minta dulu nak yang afdal dan aslah. Tak salah. Walaupun kita dah taufik pasrah pada Allah, maka kita minta pada Allah nak yang afdal, nak yang aslah. Tak salah. Kelebihan itu dikatakan satu keutamaan. Nak berhimpun, ada yang kelebihan dan kebaikan kedua-duanya. Itu tidak menjadi satu kesalahan. Boleh. Ya Allah, berikan hamba-Mu ini sihat, boleh amal ibadah. Tak salah. Minta sihat sebab amal ibadah. Ya Allah, berikan aku panjang umur supaya aku boleh amal taat, lebih ibadah kepada Engkau. Tak salah. Tak merosakkan taufik. Kita dah serah pasrah pada Allah, urusan pekerjaan, tak rosak, tak cedera pun. Kita boleh pilih. Walaupun dah serah, kita boleh pilih. Sungguh pun hamba itu boleh minta memohon dengan Allah demikian, tetapi dengan syarat
Jika memilih Allah Ta'ala bagi hamba tu solat, awak pilihkan bagi hamba tu solat kebaikan pada di dalam, pada lagi, dalam lagi, pada dalam. Payah raya. Dengan syarat awak pilihkan bagi hamba tu solat kebaikan di dalam yang bukan afdal, bukan yang utama. Bahawa ada ia hamba redha, dan dengan yang demikian itu, demikian pilihan daripada Allah SWT. Kita minta doa, ya Allah, dapatlah kalau aku naik pangkat, ya Allah. Kita berdoa, ya Allah, minta tambahlah gaji, minta naik pangkat, ya Allah, minta panjang umur, minta sihat, minta kaya. Kan? Macam-macam kita minta orang panggil dengan alasan supaya bila aku kaya, bila aku sihat, aku boleh bersyukur, beribadah kepada Kau. Boleh kuat ibadat, boleh bertambah syukur. Kan tak salah kita minta naik pangkat, tak salah kita minta panjang umur, tak salah kita minta kaya, tak salah. Tiba-tiba minta demikian, Allah berikan sebaliknya. Minta kaya. Dan kita minta kaya, tapi kita dah pasrah. Kaya yang syukur dapat ibadah. Tiba-tiba Allah jadikan kita orang yang susah. Dan minta kaya dah. Tiba-tiba Allah jadikan kita orang miskin, susah. Makin lama makin banyaklah hutang. Minta doa kaya dah. Nak bersyukur, minta kaya, nak ibadat. Tiba-tiba Allah pilih pada hamba-Nya, makin banyak hutang pula. Makin lama makin susah pula. Berniaga makin lama makin rugi pula. Kan? Semakin lama semakin banyak harta habis. Kena tipu dan skema lah. Dan kena tipu orang pinjam sini pinjam sana. Kata nak berniaga habis 2 juta, habis ratus ribu. Kan? Syarat dia apa? Syarat redha dengan keadaan yang Allah pilihkan untuk itu. Redha lah. Itu syarat dia kata apa? Kena redha. Kan? Kita boleh pilih, tapi redha lah. Kalau Allah pilih kita minta kaya, tapi Allah berikan yang susah, redha lah. Itu kata redha dengan yang demikian itu. Kena redha lah. Sebab Allah lebih mengetahui keadaan hamba ni. Allah lebih tahu. Bila Allah pilih, pasti baik. Kita tak nampak. Kita tak nampak, kenapa aku dah minta doa kaya, tak kaya ni. Ya. Bila itu pilihan Allah, pasti baik. Ibadah ni bukan benda yang mudah. Diri ibadah susah. Semayang bukan benda mudah, susah. Tiba-tiba awak turun dari musibah bala, lagi susah. Nak semayang susah dah. Tiba-tiba datang penyakit, kena balut sini, balut sana. Dah nak kena tayamum pula. Dan kalau kita kena masuk air lah, tangan kena balut lah. Dia tak boleh terambil wuduk. Dia kena campur wuduk dengan tayamum. Muka kita boleh basuh. Tangan yang mana terbuka kita basuh. Lepas tu kita tayamum. Dah lah sembahyang susah. Awak tiba ke musibah penyakit, lagi susah. Yang lagi susah, kena kotor pula. Kan dah tayamum dah wuduk, masa Syafi'i kata apa? Kalau anggota dibalut tu kena pada anggota tayamum, kena kotor sembahyang. Kan? Dah lah susah nak tayamum, nak wuduk ke hospital. Lepas tu dah sihat, kena kotor pula. Maka terkadang kita minta mudah, awak berikan yang susah. Syarat kena redha. Redha lah. Kena kotor. Dalam mazhab Syafi'i, kalau anggota yang dibalut itu anggota tayamum, kot mana pun kena kotor sebanyak. Kena. Contoh tangan kanan saya kena balut.
Ikutlah balut semen putih ke, balutkan bandage ke. Cara dia, muka saya kena basuh. Pasal muka boleh kena air. Tangan kanan, pergelangan tangan tak balut boleh kena air. Kan? Kemudian, yang ini, kaki sedang kena sapu air dia. Celup tangan, basahkan, sapu. Tangan kiri basuh. Tak boleh sambung terus sapu kepala. Kena berhenti dulu, ambil tayamum. Tepuk debu tanah, sapu muka. Tepuk debu tanah, sapu tangan. Sambung balik ambil wudhu. Celup pun sapu kepala. Basuh kaki. Kena kotor? Kena kotor. Kena kotor semayang. Sebab anggota di balut itu ada pada anggota tayamum. Tangan tak anggota tayamum. Kalau kaki baru ada fafihi tafsir, baru ada tafsir. Syarat tak kena kotor, luka yang dibalut itu sekadar besar berkontur je. Luka ibu jari, balutnya setengah hangat. Tak boleh lah. Yang kadang-kadang doktor kan balut ni kan, besar. Syarat tak kena kotor kalau bukan anggota tayamum seperti kaki, dibalut tu lebih kurang besar sikit je daripada luka. Kemudian bawah pembalutan tak ada najis. Dekat balut tu tak ada darah. Cuma kita balut. Kemudian cukup syarat orang panggil, kena tayamum, kan? Kena wudu, baru tak kena kotor sembahyang. Kalau anggota tayamum kok mana pun kena kotor sembahyang. Kena kotor sembahyang. Kaki ada tafsir. Dan ini lah. Tengok pembalut tu besar ke kecil daripada ada luka. Apa dia? Bibit tu. Ya, kena balut 4 bulan. 4 bulan lah. Ikutlah. Kan potong. Itu mazhab kita Syafi'i tu. Mazhab Syafi'i. Kalau tukar mazhab lain, dia tahu syarat dia. Kita tahu syarat dia. Syarat dan taklid mazhab lain, kita tahu syarat. Kita tahulah. Semayang mazhab lain berapa rukunnya. Wuduk mazhab lain berapa rukunnya. Boleh? Boleh tak salah? Luka boleh. Ingat taklid mazhab lain, jangan talfiq. Syarat jangan talfiq. Jangan talfiq. Maka jika engkau bertanya pada soal, maka kenapa? Apa sebab? Kenapa? Apa sebab? Adalah hamba itu mau memilih. Apa sebab hamba itu boleh pilih? Apa sebab hamba itu boleh pilih afdal lebih utama? Dan jadi bagi hamba itu memilih akan yang aslah. Kalau kita buatkan persoalan, kenapa hamba boleh pilih yang afdal dan bukan hamba pilih yang aslah lebih baik? Kenapa begitu? Kenapa hamba boleh pilih yang afdal daripada yang aslah? Kita boleh minta doa, nak minta yang lebih afdal utama. Kalau kita minta umur pun boleh. Mana lebih afdal? Umur panjang taat atau umur pendek taat? Umur pendek tapi dalam keadaan taat, jika perlawanan dengan umur panjang lagi taat, lebih afdal umur panjang tapi taat. Itu lebih afdal. Kita boleh pilih yang afdal daripada yang aslah. Dulu baik, masa dulu taat. Umur pendek taat pun baik. Umur panjang taat pun baik. Afdal mana? Umur panjang taat. Itu lagi afdal. Dan kita boleh minta doa dengan Allah yang afdal
daripada yang aslah. Boleh. Kan? Itu kalau timbul pertanyaan. Kan? Kenapa hamba boleh pilih yang afdal lebih utama dan bukan bagi hamba pilih yang aslah lebih baik? Maka ketahuilah olehmu, kata Imam Ghazali, maka aku nak jawab. Ketahuilah olehmu, wahai orang yang bertanya, bahasnya farak, bahasnya beza antara keduanya. Antara keduanya. Antara keduanya pun, dua tak ada dah. Kalau kita tu betul kan? Bahawasanya farak beza antara keduanya antara afdal dan aslah. Afdal lebih utama, aslah lebih baik. Apa beza antara afdal lebih utama dengan aslah lebih baik? Bahawa hamba itu dapat diketahui. Hamba boleh tahu akan afdal daripada mafdul. Apa beza afdal dengan aslah? Hamba itu boleh tahu akan afdal, akan mana yang lebih utama daripada mafdul, yang mana lebih kurang utama. Afdal lebih utama, mafdul yang kurang utama. Hamba tu boleh tahu mana lebih afdal, mana lebih mafdul. Dia boleh tahu beza antara dua ini. Dan tiada diketahui akan salah, dan tidak diketahuilah oleh hamba tu akan salah yang mana yang lebih baik. Dan hamba tak tahu akan aslah, hamba tak mengetahui mana benda yang salah, mana benda yang baik, daripada fasad, daripada benda yang rosak. Hamba tak tahu mana benda yang baik dan mana benda yang rosak. Tapi kita boleh tahu mana afdal, mana mafdul. Kita boleh tahu. Kita boleh tahu mana afdal, mana mafdul. Dan kita tak dapat tahu mana salah, mana fasad. Mana yang baik dan mana yang rosak, kita tahu. Tapi kita boleh tahu ini lebih afdal, lebih utama daripada mafdul, daripada kurang utama. Itu boleh tahu. Tak tahu sebab apa? Tak tahu tu supaya kita tu supaya dikembali. Yang betul supaya dikehendaki. Supaya dikehendaki akan bukan dikembali, yang betul dikehendaki. Kenapa tak tahu? Supaya kita kehendakkan akan perkara. Kehendak tu dengan hukum, dengan ketetapan, yakni dengan sifat, memastikan. Yang lebih patut itu hamba tak tahu. Aslah hamba tak tahu. Perkara aslah, perkara yang baik dan yang mana yang buruk, hamba tak tahu. Kalau perkara yang afdal itu utama dengan mafdul yang kurang utama, seorang hamba boleh tahu. Datang hadis, datang Al-Quran, dia menyebutkan mana lebih utama, mana yang kurang utama. Kita boleh tahu. Adapun mana yang baik, mana yang buruk, kita tak tahu. Itu Allah yang tahu. Mana yang baik, mana yang buruk, aslah dan fasad, Allah yang lebih tahu. Afdal, mafdul, kita hamba boleh tahu. Oleh kerana inilah kita tak minta seperti kita rasa aku ni patut jadi orang kaya ni pun. Kita tak kata begitu kan. Ya Allah, aku rasa ya Allah, aku ni patut jadi orang kaya. Kita tak macam itu. Kalau kita tak tahu. Kita tak tahu kaya itu baik ke atau merosak untuk kita. Kita tak tahu. Tapi afdal, kita boleh tahu. Mana afdal kaya miskin? Oh, ikut pendapat siapa Ustaz Syazili. Kita ikut majoriti dulu. Ikut majoriti, kaya miskin mana afdal? Miskin afdal. Miskin afdal. Ya. Tahu tak? Kalau kita kaya, baik ke buruk untuk kita? Tak tahu kan? Yang afdal dengan mafdul, kita boleh tahu. Yang salah, yang baik atau buruk, kita tahu. Itu kata Imam Ghazali begitu.
Kita boleh tahu yang mana afdal mafdul, kita boleh tahu. Tapi kita tak tahu yang mana baik, yang mana buruk untuk kita, kita tak tahu. Benar tu maksud dia gitu. Atau kalau ditanyakan, apa beza farak antara keduanya? Atau afdal dan aslah? Itulah kata Imam Al-Ghazali. Maka makna ikhtiar. Kemudian maka makna ikhtiar. Ikhtiar itu pilihan hamba. Kemudian maka makna ikhtiarnya, makna pilihan hamba itu. Pilihan hamba itu akan yang afdal, akan apa yang lebih utama. Bila kita nak pilih, kita pun nak pilih yang mana afdal, yang mana lebih utama juga. Berkendak daripada Allah, kita pun berkendak teringin daripada Allah nak jadi orang yang kaya tapi bersyukur. Ataupun lebih afdal, kan, umur panjang dan taat. Ia ni memohonkan dia bahawa dijadikan. Ia ni memohonkan dia, memohonkan Allah. Seorang hamba mohonkan kepada Allah bahawa semoga bahawa dijadikan akan seorang hamba, diminta apa? Solahnya, iaitu kebaikan diri dia. Hamba tu minta doa, mintakan solah kebaikan diri. Minta pada barang yang iaitu barang afdal, minta pada yang lebih utama, dan memilih baginya, dan memilih baginya, memilih untuk hamba tu, memilih yang demikian itu demikian afdal, lebih utama. Dan ditakdirkan akan diri, ditakdirkan akan demikian afdal tu. Tiada bahawa, tiada harus bahawa bagi hamba itu menghukumkan. Tak harus hamba nak menetapkan daripada demikian itu, demikian yang afdal. Ini nak tetapkan yang afdal, itu tidak harus. Maka ketahuilah olehmu, orang yang salik. Boleh faham? Boleh beli ayat dia. Boleh saja kita nak minta doa yang lebih utama, yang lebih afdal. Boleh. Ada benda yang aslah, ada benda yang afdal. Dan boleh kita sebagai seorang hamba nak minta doa perkara yang lebih afdal. Boleh. Dan boleh. Dan kita nak minta doa kepada Allah benda yang paling afdal, utama. Boleh. Kan tak salah. Kan? Mana lebih afdal, sihat dengan sakit? Sihat lebih afdal. Adakah salah kita minta doa? Nak mintanya afdal? Tak salah. Boleh hamba minta dengan Allah benda yang paling afdal daripada maksud. Boleh. Nak minta sihat supaya jangan sakit. Boleh minta. Dengan harapan bila sihat, nak bersyukur, nak beribadah. Itu tak salah. Sedangkan yang kita tak tahu aslah ataupun fasad. Kita tak tahu diri kita ni kalau sihat dan dikir, aku orang lain. Jangan tak tahu. Terkadang Allah berikan salah, tapi kita minta afdal, maka tak salah. Itu tak salah orang panggil. Maka ketahuilah olehmu, hai orang yang salik. Ketahuilah akan dia. Maka ketahuilah olehmu, hai orang yang salik, ketahuilah akan dia, akan makna, orang panggil makna ikhtiar, makna pilihan. Kita boleh pilih. Itu tak salah. Maka inilah jumlah. Maka inilah yang keterangan satu jumlah yang daripada halus ilmu. Yang halus ilmu ini ilmu tasawuf. Penerangan ini merupakan antara penerangan yang cukup halus, cukup dalam dalam ilmu tasawuf.
bicaranya orang pening. Apa afdal maftul solah fasad, atau dia kata ilmu ni bicaranya halus. Kita kena masuk mendalami sungguh-sungguh. Dan asrarnya dan rahsianya rahsia ilmu ini. Dia ada rahsia. Benda yang rahsia dan benda yang terhad. Orang panggil benda yang halus dalam ilmu tasawuf. Dan jikalau tiada hajat itu, kalaulah bukan dengan sebab hajat berkendak kepadanya, kepada ilmu dan asrar ni, kalau bukan sebab hajat, nescaya kata Imam Ghazali, tiadalah kami sebutkan akan dia. Kami tak terang pun. Kalau tak ada hajat, kami tak terang bahawa orang pening juga. Kalau tak ada hajat, Imam Ghazali kata, buat apa nak terang? Orang pening juga, mengaji pening. Buat apa nak terang nak sebut kat orang? Kerana bahawasanya haluannya. Kena bahasa haluannya ni ombak tu. Kena bahasa haluannya, ombaknya, ombak ilmu rahsia ni daripada ilmu mukasyafah. Bicara ilmu macam ni yang halus ini, itu sebahagian daripada perbicaraan ilmu mukasyafah. Serta bahawasanya aku iktisorkan, aku nak ringkaskan atas faedah yang memadai dalam kitab ini, kitab Minhajul Abidin. Kitab ni kita ringkas. Sebut sikit cuma lah orang dah pening dah. Sebab aku nak ringkaskan saja kata Imam Ghazali. Dan aku qasad menyatakan, disebutkan juga sikit dalam kitab ni, qasad dia apa? Supaya memberi manfaat lah dengan dia. Dengan kitabnya ada manfaat, nak sebutkan ilmu halus mukasyafah ni. Manfaat bagi siapa ni? Imam Ghazali sebut ilmu ni, ilmu afdal aslah, kan? Ilmu afdal maftul solah fasad ni, supaya bermanfaat dengan dia fuhulul ulama. Siapa fuhulul ulama? Orang panggil ulama-ulama yang besar-besar. Mereka dengar, mereka dapat manfaat. Dan orang yang mubtadi, orang yang baru belajar ilmu tasawuf, mereka dengar, mudah-mudahan dapat manfaat pula. InsyaAllah ta'ala, wallahu waliyut taufiq, dan Allah yang memerintahkan orang panggil taufiq khalqu qudut ta'ati fil abdi. Ilmu mukasyafah, ilmu tasawuf ni dalam-dalam. Ilmu mukasyafah bicarakan tentang soal hati. Dan kasyaf. Bila hati terbuka, dia akan nampak ilmu halus. Ilmu yang kau dibukakan umum, nescaya akan jadi fitnah. Orang tak faham cerita afdal maftul, orang tak faham. Nak cerita afdal maftul lagi orang tak faham. Itu kalau nak masuk bidang dia, kena mengaji ilmu mukasyafah. Bila kita pasrah urusan kepada Allah, ini perjalanan orang salih, perjalanan ahli ibadah, sedang berjalan beribadah kepada Allah, datang rintangan yang pertama, soal rezeki. Macam mana cara ubat? Risau pula kalau ibadat ni kan, tak cukup nak makan kan, fikir soal rezeki. Kita ubatkan dengan tawakal. Sedang ibadah, datang pula penyakit yang kedua, ada maksud kehendak keinginan, teringin pula, teringin. Dalam ibadah, teringin lah nak buat benda ni, teringin lah nak ni, teringin lah nak tu. Kita ubatkan dengan tafwid pasrah. Maka dalam soal tafwid pasrah, kita hanya pasrah kepada Allah benda kita tak tahu baik ataupun buruk. Benda yang wajib pasti baik, tidak ada taufik. Benda yang haram pasti buruk, tidak ada taufik. Bila kita serahkan urusan pada Allah, itu urusan yang kita tak tahu baik ataupun buruk, kita tak tahu. Itu kita kena taufik pasrah. Kemudian salah itu kita nak minta, tak salah minta. Sebab dalam meminta dia ada dua perkara, ada afdal, ada aslah. Afdal itu lebih utama, aslah itu lebih baik. Walaupun bukan utama, tapi itu lebih baik.
Pada tadi kisah Nabi tak bangun malam. Walaupun sembahyang lebih utama, tapi awak lakukan yang begitu, itu lebih baik. Sebab nak mengajarkan hukum kepada umat. Dan kita minta kaya, dapat susah. Barangkali aslah itu lebih baik bagi kita. Walaupun afdal, martabat afdal aslah, afdal lebih lagi. Tapi terkadang kita pasrah, awak berikan aslah, tidak berikan afdal. Bila kita minta doa, tak salah mintakan yang afdal, tak salah. Sebab afdal kita beritahu. Mana benda afdal, mana mafdul, kita beritahu. Susah dengan senang, mana afdal? Senang lagi afdal. Senang lagi afdal. Panjang umur sihat, panjang umur taat, pendek umur taat, mana lebih afdal? Panjang umur taat lebih afdal. Afdal mafdul kita beritahu. Adapun solah dan fasad kita tak tahu. Minta kaya tak tahu adakah baik ataupun buruk. Maka tak salah kita minta afdal. Dalam afdal ada solah. Itu yang kata Maghazali, itu bermanfaat pada fuhul ulama dan juga para muqtadi. Al-aridul salisu. Al-aridul salisu al-qada'u wa wurudu anwa'ihi. Bermula yang melentangkan. Bermula perkara yang melentangkan yang ketiga. Ini arid yang ketiga. Perkara mudah-mudah kata rintangan yang ketiga. Al-aridul salisu bermula rintangan yang ketiga. Apa rintangan yang ketiga bagi orang ahli ibadah? Qada dan datang bagainya bagi qada. Sedang-sedang kita masuk dalam amal ibadah, sedang-sedang ibadah, datang satu penyakit hati, qada Allah Ta'ala, dan juga bagai daripada qada Allah. Kalau aku menjadi yang takut umur panjang lagi ni, ada juga tak? Kalau aku terus beribadat jadi yang nanti kan kalau sakit macam mana kan? Tak dapat ibadat lagi. Kita risau tentang qada dan bagai daripada qada Allah. Qada ni untuk penentuan. Penentuan daripada azali. Dan sesungguhnya yang memadakan akan dia akan qada dan bagai qada itu memada di dalam redha dengan dia, dengan qada dan bagai qada. Harus kita menerima dengan lapang hati. Awak takdirkan kita sakit, kalau aku dah ibadah ni sakit pula. Kita kena redha apa yang telah awak tentukan. Dulu buat maksiat sihat tu, tiba-tiba dah hijrah sakit macam-macam pula. Dulu ketika berniaga tak kira halal haram, untung besar. Tiba-tiba dah hijrah, rugi memanjang pula. Jangan kita ingat bila kita dah mengaji, hidup aku aman dah. Jangan ingat demikian. Jangan kita merasakan aku dah hijrah dah, aku dah sebagai malam tahajud, hidup kita aman tenteram. Belum tentu. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin besar musibah balik. Aku dah ngaji dia, kenapa hidup makin serabut? Kenapa hidup makin banyak musibah balik? Jangan rasa demikian. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin besar musibah balik. Itu yang sepatutnya. Bila kita masuk dalam jalanan amal ibadah, kalau dah rasa musibah bala, bermakna Allah dah bagi respon. Allah dah berhadap kepada seorang hamba. Orang yang semakin dekat dengan Allah, pasti orang itu akan dibersihkan oleh Allah. Semakin dekat dengan Allah, Allah nak hamba dia bersih dengan dia, bermakna Allah akan turunkan musibah bala. Kalau dah masuk dalam ibadah, rasa elok je. Tak ada apa bala pun. Tak ada apa musibah pun. Dah mengaji pun 2 tahun. Dah tahajud pun 2 tahun. Dah berzikir sehari 70,000. Tak ada apa rasa bala. Seolah-olah kata ulama, nama daftar belum masuk lagi.
Nama dah daftar, belum dipilih masuk lagi. Allah belum berhadap, belum respon. Orang yang rasa kemanisan ibadah ni dua orang. Orang yang sudah merasai kemanisan ibadah dua orang ni. Yang pertama orang makrifah. Apa pun bala manisnya. Orang makrifah. Yang kedua orang yang riak. Di ibadah manis. Sebab dia nak puji orang. Lepas dua, nak tambah dua. Seronok dia buat. Pasal orang puji orang angkat. Dua jenis. Kita yang kalau bukan riak, kita bukan orang makrifah, ibadahnya pasti malas. Olah sejuk lah nak datang. Bergantuk nak datang. Nak bangun malam susah lah. Macam-macam ibadat nak buat ni payah. Ya. Kalau tak ada riak, tak makrifah, ibadat tu cukup susah. Cukup berat nak buat ibadah. Bermakna kalau sudah masuk jalan ibadah, makin banyak pula ujian Allah. Allah dah bagi respon, Allah dah berhadap kepada hamba ni. Jangan beli. Kenapa aku dah mengaji makin susah pula ujian hidup aku ni? Dan itu yang sepatutnya. Itu sepatutnya. Sebab semakin dekat kita jalan dengan Allah, semakin besar musibah bagi. Itu yang sepatutnya. Jangan kita aku dah mengaji dah, hidup Allah ramah tentera. Tak ada. Ada gitu. Masuk dia mengaji ilmu, masuk dalam ibadah, sediakan diri untuk terima musibah ujian balik. Allah nak bersihkan itu. Jangan kita ingat aku dah mengaji ni hidup aman tetap. Itu tadi. Itu angan-angan mak jenisnya. Kita banyak sabar. Ujian pasti berat. Apa ubatnya? Kalau datang kodok pada orang ahli ibadah, ubatnya dengan redha. Dia kata sesungguhnya yang memadakan akan kodok dan bagi kodok itu memada dalam redha dengan dia, dengan kodok dan bagiannya itu. Maka lazimkanlah olehmu orang yang salik, orang yang masuk dalam jalanan ibadah, lazimkanlah bahawasanya engkau redha dengan qada Allah Azza wa Jalla. Redha. Apa yang Allah tentukan daripada azali, kita ni hidup kita bagaimana, keadaan kita bagaimana, masanya bagaimana, hendaklah kita redha dengan qada penentuan Allah. Kalau dalam tauhid, redha itu ibarat takluk ilmu yang tankizi qadim. Kalau kita majlis usuluddin, dua kalau ulama katakan redha itu ibarat daripada takluk iradah yang tankizi qadim. Allah tentu sedia kala, Allah mengetahui sedia kala. Itu redha dengan qada. Qada takdir, qada penentuan. Dan yang demikian itu, apa demikian itu, hendak lazimlah engkau redha dengan qada Allah kerana dua perkara, dua sebab. Kenapa kita kena redha dengan qada Allah? Dua sebab. Ini dah yang ketiga, ini tangan ketiga. Ini aqabah awarid, ada 4 rintangan. Kalau aqabah awaid, ada 4 halangan. Awaid 4. Masuk dan jalan ibadah, ada 4 musuh. Dunia, makhluk, syaitan, nafsu. Bila sudah istiqamah, dah lepas 4 ujian, masuk aqabah awarid, ada 4 rintangan. Kita tengah ibadah, risau tentang soal rezeki. Ubat dia, tawakal. Bila masuk, datang pula rintangan yang kedua, masalah keinginan. Teringin. Kita kan ada hawa nafsu, teringin dah. Kadang teringin nak buat beli, teringin nak beli tu, teringin nak makan tu, teringin nak tukar benda baru, teringin. Kita ubatkan dengan tafwid, pasrah. Pasrah. Ini yang ketiga. Rintangan yang ketiga, tengah-tengah ibadah, risau pula Allah takdirkan aku demikian. Risau pula Allah tentukan aku kotor demikian. Sebab apa kita kena redha? Dua sebab kata Imam Ghazali. Pertama, bahawa dapat engkau selesaikan bagi ibadah. Kenapa kita kena redha?
kita boleh selesai, kita boleh habiskan ibadah kita. Kerana bahawasanya apabila tiada engkau redha dengan qada, kalau engkau tak redha dengan qada Allah, maka adalah hati engkau di dalam duka cita. Kalau tak redha dengan qada, hati akan sedih. Ya Allah, kenapa anakku macam ni? Ya Allah, kenapa pasangan aku macam ni? Ya Allah, kenapa aku menjaga tak untung-untung macam-macam habis dah gaya. Kan? Hati akan sedih, duka cita. Kalau tak redha, hati akan duka cita. Lagi masyghul hati, duk teringat, termenung, masyghul. Hati itu berbimbang-bimbang. Bila duka cita masyghul, selama-lama. Kalau tak redha, 40 tahun dah buat uji, tak pernah berubah. Pasal hati ni sentiasa masyghul. Bila hati masyghul, ibadah takkan selesai. Masyghul itu dengan bahawasanya berkata-kata perkataan. Yang berkata-kata perkataan dalam hati. Hati bercakap. Kenapa lagi ni? Aku dah sembahyang, aku dah mengaji, kenapa macam ni? Bila semakin dekat dengan Allah, semakin berat ujian. Itu kita faham. Oleh itu orang, Allah bila nak pilih hamba dia, pasti Allah akan bersihkan hati hamba dia. Macam mana cara nak bersih? Pasti dia akan uji. Itu dia kata, dengan bahasa berkata-kata perkataan, yakni berkata-kata perkataan dalam hati. Hati cakap, teringat. Yang tiada memberi faedah, tak ada faedah pun. Tetapi ini bahkan bukan sekadar cakap di hati itu, ingat di hati, risau di hati itu, bukan sekadar tak ada faedah, tetapi bahkan memberi mudarat. Iaitu berkata-kata di hatinya bagaimana? Bahawa engkau kata yang kata dalam hati. Kenapa? Kita akan bersoal, kenapa jadi ke aku ni? Kenapa lah berlaku ke aku? Tengok orang lain senang. Aku tengok orang lain bahagia. Aku tengok orang lain kaya, seronok. Kita akan persoalkan, kenapa? Kerana apa ada baginya? Kenapa telah ada baginya? Atau kerana apa ini tiada ada baginya? Kenapa aku tak dapat, orang tu dapat? Kenapa aku tak bahagia, orang tu bahagia? Kenapa aku tak senang, orang tu senang? Kita akan bercakap di hati, masyhur. Hati itu akan sibuk berbimbang. Maka apabila membimbangkan hati dengan sesuatu daripada ini qada, bila bimbang, rasa duka cita, sedih begitu. Maka betapa dapat engkau selesaikan beribadah, ibadah tak pernah selesai. Sembahyang takkan pernah khusyuk. Zikir takkan pernah rasa manisnya. Mengaji takkan pernah rasa lazatnya. Takkan selesai ibadah. Kerana tiada bagimu itu melainkan hati yang satu. Hati ini akan cenderung pada benda yang satu je. Kalau kita dah suka orang tu, tak ada lah yang lain. Itulah. Hati itu hanya cenderung pada satu je. Kalau yang kita kasih itu Allah, makhluk takkan masuk. Kalau kita kasih itu pada harta, maka Allah takkan masuk dalam hati. Yang diingat dan sembahyang, harta. Yang ditermenung semua tidur, harta. Yang diingat itulah yang paling dikasih. Sebab hati itu cenderung satu je. Hati takkan boleh cenderung dua. Takkan boleh. Apa yang kita paling kasih, itu yang kita akan masyhur. Seorang lelaki bila dia bercinta dengan seorang perempuan, nak makan pun teringat, nak mandi pun teringat. Itu yang paling dikasih. Nak sembahyang pun teringat. Apa yang paling kita kasih, itu yang akan cenderung di hati. Sebab hati itu, kata dia, hati itu yang satu. Dia cenderung satu ya. Kita sembahyang, apa yang kita ingat? Kalau Allah kita ingat, bermakna hati kita kasih kepada Allah. Dan senyatalah engkau penuh daripada duka cinta, penuh dengan barang yang ada. Penuh dengan barang yang telah ada. Hati kita penuh dengan sedih, duka cinta. Bila Allah turunkan musibah bala, sedih, kenapa begini. Ibadah takkan selesai. Dan barang yang lagi akan ada,
Sekarang pun sedih, akan datang begitu sedih. Apa barang lagi akan ada? Daripada pekerjaan dunia. Duk risau akan datang macam mana ni? Akan datang macam mana ni? Aku ni macam mana ni? Kita fikir. Hati rusah sepikir begitu. Maka di mana tempat tinggal padanya pada hati berzikir? Bila hati itu berbimbang dengan musibah bala Allah, di mana masa untuk kita berzikir? Tak ada. Tak ada masa kita ingatkan Allah. Kita yang ingat tu cerita sedih, ingat masalah, itu je. Ingatnya zikir tu mengingatkan ibadah dan menyebutkan akhirat. Kita memikirkan akan akhirat. Dan telah benarlah Syaqiq Al-Bakhli, boleh baca Bakhli Balkhi kan? Boleh baca dua, Al-Bulkhi, Al-Balkhi. Dan telah benarlah perkataan Syekh Syaqiq Al-Bakhli Al-Bukhli rahimahullah ta'ala. Boleh baca dua, Al-Bakhli boleh baca, Al-Bukhli boleh baca. Dia orang sufi daripada Khurasan. Seorang sufi daripada bumi Khurasan. Khurasan sebenarnya Iran. Orang sufi daripada Iran. Dia orang kaya, sufi dan kaya. Orang sufi yang kaya. Dia daripada Iran. Di mazhab Hanafi. Dia orang mazhab Hanafi. Syaqiq Al-Bulkhi ini gurunya Hatim Al-Asam. Biasa dengar Hatim Al-Asam kan, yang cerita dia buat pekak. Bertanya masalah terkentut, dia buat pekak. Atau Hatim Al-Asam. Ini guru dia. Syaqiq Al-Bulkhi ini guru Imam Hatim Al-Asam. Guru dia. Tapi guru tak masyhur lah, anak boleh lagi masyhur. Namanya Hatim Al-Asam, anak boleh lagi masyhur. Guru dia tak masyhur sangat, tapi orang sufi. Apa kata Syaqiq Al-Bulkhi ni? Sekira-kira berkatalah ia Syekh Syaqiq Al-Bulkhi. Apa katanya? Bahawasanya menyesal akan perkara yang telah lalu itu. Kita menyesal perkara yang telah berlaku dan mentakdirkan dan memikirkan. Maksud takbir itu memikir. Dan mentakbir memikirkan yang lagi akan datang. Senyap telah menghilangkan dengan berkat saat kamu ini. Hilang berkat masa umur. Hilang. Kita sedih benda yang lalu. Kita fikir benda lagi akan datang. Itu menghilangkan berkat umur. Menghilangkan berkat umur. Modal yang paling besar untuk kita amal ibadah apa? Umur. Modal untuk kita beramal ibadah umur. Orang mati dan terputus amalan. Iza matabu adama inqata'a amaluhu. Putus amalan. Bermakna kita fikir benda yang lalu menyesal. Kenapa lah? Kalau aku tak jumpa dia, tak ada jadi begini. Contohnya kan. Menyesal. Fikir masa akan datang apa dia apa. Kalau kau ambil kerja juga dah kaya dah aku sekarang. Kenapa tak ambil? Menyesal benda yang lalu. Fikir masa akan datang. Itu menghilangkan berkat umur masa. Sedangkan umurlah modal yang paling besar untuk kita amal ibadah. Tulul amal. Panjang angan-angan. Dosa besar. Itu sebab pertama. Kenapa wajib redha? Sebab pertama kita mesti redha dengan qada supaya boleh selesaikan ibadah. Sebab yang pertama. Allah subhanahu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wila wa mahtam bi hikmatika futuhal 'arifin wa shuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahirabbil alamin.